Okey guys. Allah 108 4K gini. Ui banyak pula kereta kat belakang, banyak pula. Tadi tak ada kereta dah. Jadi hari ni kita bergerak bersama Ford Ranger. Kita nak ke Kuala Lumpur, berbuka puasa di Kuala Lumpur di kedai Gombak ikan bakar lah. Nama seafood, ikan bakar. Mira tu lah kedai tu adalah kedai kenangan sama arwah Cik Mai. Lepas catering dia bawa pergi kedai tu. Tapi tak tahu kenapa kami KL beli barang tu. Tak ingat lah kenapa pergi KL. Lepas catering tu kami pergi KL. Polis di sebelah. Polis Evo. Dia dah tahan. Polis Evo. Dia tak tahan. Dia dah nak tahan kita. Pasang stick lah ya. Korang boleh tengok highway CSR ni. Dia tak buka lagi lah. Kat raya ni kot buka. Pak member tu dah tak kerja dah. Kesian juga lah. Pada pekerja-pekerja highway ni. Dapatlah 2-3 tahun Lepas tu kau kena cari kerja lain. Agak struggle jugalah dengan hidup. Sebab kena cari kerja lain. Kita baru melepasi sempang UiTM di sini. Belakang tadi sempang UiTM. Ni kita nak ke atas lagi, ke Bentung, terus ke KL. Abah tak pernah lalu lagi CSR ni? Pernah? Sebila? Kerau tak pernah pun. Dia sampai lepas Covid Abah tak pernah datang Dia sampai bila je. Buat apa bila? Bila keluar dekat tu. Bila ada apa? Sampai Raut dah, sampai depan tu je. Sampai mana lah? Buat apa? Pernah yang masa ni Kenduri? IT manager. Pernah tu 22 tak buka lagi yang sampai ke rumah kita ni? Tak pernah. Maksudnya dia sampai sesat lama lah. Faham. Ingat ke pergi bila? Buat apa pergi bila? Dia tanya. Bulan puasa ni banyak sangkut dia punya makna penyampaian tu dengan penerimaan akan menjadi problem. Jadi itu satu yang biasa lah ya. Memang normal. Tayar ni ke upset angin ni. Tayar ke angin ni? Terasa ke kiri ke kanan? Macam mana? Kita nak faham dia punya ni kita nak tengok. Apa dibawanya? Takut. Apa dibawanya lori ni? Dia tak laju 100 kereta. Sebab aku belum buat brake dengan tayar. Yang lain okey, cermin ni belum tukar pecah.
Yang lain okey tu. Cat lah, cat. Cat kalau tukar cantik. Tayar, brek, cat. Oh, warna hitam. Exhaust sikit. Perang, perang. Jack sikit, tinggi lagi. Banyak pula nak buatnya. Ni memang tak lepas ni. Kalau masuk tukar nama ada pecah. Yang aku tak tukar nama tu leceh nak masuk. Kalau perfect kereta baru senang. Kereta lama ni ada lemah dan Azia yang tak percaya kita beli. Bumper dia potong kita. Padu Ulang. Okay, lupa depan sikit. Kakak nak masuk KL nanti. Saya baru lepas isi RM100 minyak diesel tapi tak penuh ke. Oh, diesel jangan harap lah 100 ke 200 lah. Semenjak harga diesel naik, minyak diesel kereta memang tak pernah penuh. Itu biasa ya, biasa. Kita baru lepas si Shell bentuk. Tadi jumpa dengan sepupu saya, Abang Isyam. Tak sempat pula je ambil gambar macam tekan simak. Jarang jumpa orang yang kenal kat Shell. Jadi macam nak tegur ke tak? Ni ke tak? Tapi dia yang tegur aja. Tak perasan ya, ada bulan-bulan puasa ni ke ya? Jadi saya puasa betul lah tu. Kan? Jangan tuduh. Jangan tuduh. Okay, bye. Jom kita ke KL. Ya, KL Costa Nostra. Kita berjaya sampai ke Tol Gombak sekali. Tadi baru tahu ada Swiss ni elok ke. Untuk repair side mirror ni tekan je sini. Tapi yang sana saya dah tanpa selalu tip penuh. Ingatkan rosak. Dia kena belajar banyak. Ya. Selalu bawa baru kita dapat baca apa kelebihan dia dan kekurangan. Mau masuk. Kan? Ya, ni salah kita manual. Kita dah beli ni kat Shopee. Nah. Tak. Dia tak keluar. Baber je. Jam sekarang kilometer tak jauh lah, 1.3 je. Tapi kita dah jam je. Layan tu. Masuk Seri Gombak. Dulu kita pernah buka kat Nasi Banggil tu kan. Kasi kalau sepi lah kita buka lah. Banggil, Nasi Banggil. Naik hantar minyak lah. Sekarang kita nak pergi kedai dia. Sana. Kenapa kan? Kita. Ranger tu kedua.
menara. So, kita tahu kali ni kita hadir dengan Ford Ranger 2004 tahun 2004. Manual geng. Naik tinggi. Stay to the left. Jangan bila ambil mic. Okay, thank you. Ni kita pernah naik dengan Pak Su. Parking di sini. Oh, itu hari kita boleh parking SD kat tepi ni. Dia tutup pula, geng. Dia standby untuk bas lah. Oh, tu menara. Stay to the left. Oh, lawa tak? Persiapan terus siap dilaksanakan sebagai sepak pantai kebangsaan menjelang tuntun Piala Asia di sepak pantai. Oh, tu memang tempat ambil gambar dia lah ya. Walaupun belum menjalani latihan kejutan di bulan Ramadan, In 100 meters, you'll arrive at Menara Kuala. Your destination will be on your left. Kita akan cari tempat parking lah. Then stay to the left. Kita boleh cerita-cerita sikit. Sesi latihan skotbol sepak pantai kebangsaan dijalankan seperti biasa walaupun kesemua pemain Satu sedang orang menjalani ibadah puasa. Bagi jurulatih saya cari pot untuk park. persiapan terbaik pasukan memandangkan kejuaraan. Oh, mungkin di sini ke? Itu turut akan Mungkin. membuat perlawanan sesi petang. Mungkin cantik. Luas. Ya. Oh, KL Tower. Nak tengok lagi? Sekejap Saya buka pintu. Turun sikit. Nak tarik handbrake betul ni kereta manual. Nak tukar-tukar ya? Dan sesi latihan dijalankan di pantai Teluk Besar. Gitu geng. Wow. KL Tower geng. Kan biasa-biasa. Tak rapat kereta. Tak rapat. Lepas kereta Ford Ranger kita. Ford Ranger kita lepas nampaknya. Wih, ada orang tertinggal ni ke? Bukan. Lampu lagi. Ford Ranger kita lepas ke Menara Kuala Lumpur. Oh, sana Menara KLCC. Ya. Memang padulah cerita dia. Nak live tak boleh orang sembahyang Isyak. Sembahyang tarawih. Kita ni musafir. Musafir lah sangat. Tak boleh nak live lah. Kita buat video letak kat YouTube. YouTube bayar. Kan? YouTube kan? Kan? Okey lah. Pastinya ini dah membuktikan Ford Ranger manual kita padu. Sebab dia boleh sampai ke sini. Nampak? Sampai Ford Ranger ni sampai. Kita ambil ujung sikit. Padu kan. Jauh sikit. Ni nampak penuh. Ford Ranger manual Thailand style. Thailand style lah. Serendah. Tak ada modal kan nak tinggi kan. Pakai apa yang ada lah. Dah buat apa aircon dulu mahal. Jadi kita lah hanyak yang mana ada je lagi. Jom kita pergi KLCC. Tengok dia orang punya persiapan hari raya. Dah siap ke belum? Dengan belakang sampah penuh. Jom. Let's go. Jom kita pergi KLCC. Pergi KLCC? Boleh. Boleh. Jom. Ya. Kita nak ke KLCC. Masuk parking biasa. Nampak ke KLCC? Depan tu.
Cermin gelap ke. Kita kata ronda pavilion je lagi. Tengok pentas. Bukan pentas. Prok Raya. Sekarang ni kita masuk parking dulu.